Aku pasti ramai kat luar sana yang mungkin kurang particular sikit untuk penjagaan minyak enjin kereta ni. Apa dia? Dan antara korang mesti yang jenis suka lambatkan servis minyak enjin. Betul tak? Kenapa jadi begini? Tak kisahlah korang konti ke, JDM ke, lokal sekalipun, penjagaan kereta korang memang kena jaga. Korang kena ambil serius. Minyak ni dia terbahagi kepada 3 kualiti. 1 fully sintetik, 2 semi sintetik, 3 mineral. So tiga-tiga ni mempunyai masa servis yang berbeza. So untuk fully sintetik, mileage dia anggaran 10,000, semi sintetik 7,000 dan juga mineral anggaran 5,000. So kenapa tiga dia berbeza? Kenapa jadi begini? Macam aku cakap tadi, kualiti. So macam fully, kenapa dia boleh tahan lama? Sebab boleh dik. Sebab dia lebih berkualiti. Korang takkan dapat murah. Of course harganya akan tinggi sedikit berbanding daripada semi dan juga mineral. So sama juga semi sintetik dan juga mineral, harganya berbeza bergantung pada kualiti masing-masing. Sebab tu aku kat sini nak bagi tahu korang, kita ada minyak high end fully sintetik. Ini dia, minyak enjin Champion New Energy SW40. Mesti mau action mah. So kepada korang yang nak jaga enjin kereta korang, aku cadangkan guna minyak Champion ni. Minyak Champion ni antara minyak high end dekat Malaysia ni. Sombong amat. Sebenarnya dah banyak dah pelanggan kami yang ambil minyak ni dan diorang berpuas hati lah. So aku memang sarankan untuk korang ambil minyak Champion ni untuk penjagaan enjin kereta korang. So kepada korang yang berminat untuk dapatkan minyak Champion ni, korang boleh datang ke Transmatic Automotive ataupun kontak saja kita orang di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.